Aida? Aida? Mana anak aku? Reza Wizi. Maklumlah. Duta baru Zamira Lux. Kau yang plan semua ni kan? Plan apa? Mana ada aku plan apa-apa. Aku datang ni nak melawat kau je. Kau brainwash apa dekat anak aku? Aida, anak kau tu dah besar panjang. Apa yang dia buat semua dengan rela hati dia sendiri. Tak cukup lagi ke kau dah hancurkan hidup aku selama ni, Husin? Kau dah terbaring macam ni pun masih nak gila kuasa lagi, Aida. Aku cuma bagi ketenangan, kedamaian dalam hidup anak kau. Salah ke? Kau dah hancurkan bisnes aku. Sekarang ni kau nak hancurkan aku pula. Aida, kan aku cakap tadi aku datang ni nak melawat kau, bukan nak bertekak dengan kau. Lagipun aku dah janji dengan anak kau. Tak nak bergaduh dengan kau kat sini. Aku tak minta pun kau datang. Panggil anak aku. Anak kau busy lah. Urus bisnes aku.